dengan soalan lah. Okay. Kalau saya kata Muhammad, dia kata balik ya. Muhammad, right, yadhhab ila al-madrasah. Muhammad yadhhab ila madrasah. Apakah i'rab yadhhab ini? A, dia adalah marfu'. B, dia adalah mansub. C, dia adalah majzum. Yadhhab ni A ke B ke C? Yang mana? Antum? A ke B ke C? Semua tahu Power lah semua orang ni. Masya Allah, Alhamdulillah. Ukhta, Hakim, Nur Zahra, An-Nasiran. Jari Sik pun tahu. Al-Hakim. Bid-Dhammah. Now. Kenapa jawapan dia adalah A? Kenapa? Kenapa? Cuba anda komen apakah reason kepada jawapan anda. Dia satu bang. Ali kata satu Ali, awak ni kan ejen Ali. Awak kata dah betul. Sebab awak adalah hanya kamu. Okay, Al-Hakim. Sebab tak ada adat jazam. Tak ada. Betul, okay. Jarjit Singh khabar. Kenapa dia khabar pula? Dia khabar ke? Okay. Menarik, menarik. Okay. Aisyah A. Saya invite Jarjit untuk join this live kalau dia terima. Because I want to talk to him. If possible. Thank you and like Isha. Nas. Isha lagi. Al-Hakim khabar jumlah fi'liyah. Okay. Bagus semua orang ni. Siapa yang nak buka suara dan nak cakap dengan saya terus, boleh request nanti saya accept insyaAllah. Untuk yang nak belajar supaya kita boleh communicate. Tayyib. Sekarang ni kita nak belajar pasal i'rab fi'il mudhari'. Before kita mulakan, saya perlu tahu anda punya tingkatan dahulu. Cuba komen. Anda ni dari tingkatan berapa, dari negeri mana? 17. Tingkatan 5, Selangor. Cuba anda komen dulu. Dan bagi tahu juga, adakah anda sudah faham topik i'rab fi'il mudhari' atau belum? Cuba ada komen anda punya level sekarang. Adakah anda dah faham ke belum? Belum faham lagi i'rab fi'il mudhari'. W faham Melaka. Okey. Untuk akhir zaman form 6. Okey, form 6. Perak. Fears belum. Jaya. 5 Perak. Siran. Fi'il mudhari' marfu' dhammah. Tak. Hakim 25 Kelantan. Saya tahu. 50%. Mai form 5 Kelantan. Tu Kelantan ke Kelantan tu? Tak boleh baca lah Kelantan. Saya faham Kelantan je. Mai. Faham dah Ustaz? Tak. Syaz faham sikit Melaka. Okay. So, yadhhabu ni adalah fi'il mudhari'. Okay, dia fi'il mudhari'. Kenapa dia fi'il mudhari'? Kita nak, sekarang ni, petang ni, kita nak i'rab fi'il mudhari'. Tapi nak i'rab fi'il mudhari' mana boleh? Kalau tak faham apa itu fi'il mudhari'. So,
Yadhhabu ini adalah fi'il mudhari' sebab dia mengikuti wazan yaf'alu. Yang mana wazan ini adalah waznun min auzanil fi'lil mudhari'. Satu wazan daripada wazan fi'il mudhari'. Ustaz kata ni satu wazan, Ustaz. Iya. Kenapa, Ustaz? Sebab wazan fi'il mudhari' ada banyak lagi. Fi'il mudhari' bukan satu, bukan yaf'alu je. Okey? Fi'il mudhari', ini fi'il mudhari'. Salah eja ni, patutnya mudhari'. Fi'il mudhari' yaf'alu, antaranya yaf'alu. Okey? Ada yaf'ilu, ada yaf'ulu, ada yaf'alu, ada yufa'ilu, yuf'ilu, yatafa'alu, yafta'ilu. Ada banyak. Jadi mazid dan betul. Okey? Jadi itu saya kata yaf'alu adalah satu wazan daripada wazan fi'il mudhari'. Maka bila anda jumpa mana-mana perkataan yang mengikuti salah satu bentuk daripada bentuk-bentuk fi'il mudhari', maka dia fi'il mudhari'. Now, bila kita sudah kenal pasti, oh Ustaz, ya apa dia? Yadhhabu ni fi'il mudhari' Ustaz. Ya ke? Kenapa? Sebab dia ikut bentuk yaf'alu. Okey, kenapa dengan yaf'alu? Yaf'alu ni adalah waznun min auzanil fi'lil mudhari'. Satu wazan daripada wazan-wazan fi'il mudhari'. Okey? Maka dia fi'il mudhari'. Fine. Bila dia fi'il mudhari', maka kita pun nak menentukan dia punya baris huruf akhir perkataan. Okey? Ba ni. Nak baca bu ke? Nak baca bi ke? Nak baca b ke? Nak baca ba ke? Yang mana? Yadhhabu ke? Yadhhaba ke? Yadhhab ke? Yadhhabi ke? Yang mana? Nak menentukan baris huruf akhir perkataan, kita gunakan formula i'rab. Formula i'rab adalah formulanya. Dalam formula i'rab ada berapa langkah? Okey. Dalam i'rab ada berapa langkah? Berapa? Kena consider dia punya adat kan, kalau betul. 3. Okey, bab kata Risan, Syaz, Love, Ali, Ejen Ali. Okey. 3 langkah. Yang pertama adalah mauqi'. Yang kedua adalah hukum. Yang ketiga adalah alamat. Begitu. Bagus. Syaz. Okey. Nur Zahra. Okey. Mana-mana fi'il mudhari' yang anda jumpa, maka mauqi' i'rabnya ialah fi'il mudhari'. Mana-mana fi'il mudhari', mauqi' i'rabnya ialah fi'il mudhari'. Ustaz, ya apa dia? Kalau yang ni, dia kan khabar, maka khabar lah. Tak ada. Mana-mana fi'il mudhari', i'rabnya fi'il mudhari'. Khalas. Bukan dia khabar ke Ustaz? La. Dengar cakap saya. Okey? So ni apa Ustaz? Ni fi'il mudhari' lah. Okey. Dah. Selesai bahagian langkah pertama i'rab, iaitu mauqi'. Mana-mana fi'il mudhari', i'rabnya fi'il mudhari'. Second step pula. Lepas tahu i'rab. Lepas tahu mauqi' i'rab dia, yang kedua adalah mengenal pasti hukum dia pula. Okey? Hukum i'rab fi'il mudhari' ada berapa? 10 ke 8? Hukum bagi i'rab fi'il mudhari' ada 10 ke 8? Syaz, masuk. Asyik berapa? W, 3. Ali, 3. Cik, 3. Anis, 8.
Main-main Hanis ni. Rosita 3. Zahra 4. Syaz 3. Ada 3 je, betul? Dia ada marfu'. Okey. Dia ada marfu'. Dia ada mansub. Dia ada majzum. Okey. Marfu', mansub, majzum. Ada 3 sahaja. So apa Ustaz? So bilakah, ni kes dia. Kalau fa'il senang, fa'il hukumnya marfu', khalas. Kalau maf'ulun bih, mansub, khalas. Mudhaf ilaih, majrur, khalas. Senang, fa'il marfu', maf'ulun bih, mansub, mudhaf ilaih, majrur, khalas. Tapi i'rab fi'il mudhari' ada 3 hukum. Kita kena fikir pula nak pilih hukum dari mana. Marfu' ke, mansub ke, majzum. Okey? Bilakah hukum i'rab dia akan jadi mansub, Ustaz? Dia akan jadi mansub sekiranya sebelum fi'il mudhari' itu ada kalimah-kalimah ini. Ada an, ada lan, ada kai, ada hatta, ada idhan, ada li. Okey. Sekiranya anda jumpa fi'il mudhari', kan? Sebelum dia ada one of these kalimah. Before fi'il mudhari'. Contoh, hatta. Contoh kita kata hatta, supaya yastaikis, supaya dia bangun dari tidur. Yani yanamu mubakkiran, dia tidur awal. Okey? Supaya dia sedar awal. Hatta yastaikizu mubakkiran. Hatta yastaikizu, yani dia adalah fi'il mudhari' yang mansub sebab ada hatta. Gitu. Nampak? Begitu. Ada kalimah adat nasab. So, mana-mana fi'il mudhari' yang sebelumnya ada one of these, maka i'rabnya adalah mansub. Dan mana-mana fi'il mudhari' hatta boleh sehingga dan supaya, ikut konteks ayat yang awak baca dan juga ikut yang awak nak sebut. Okey. Baik. Majzum, dia akan jadi majzum sekiranya sebelumnya ada lam, ada lamma, ada la. La yang dimaksudkan di sini bukan la yang lain, tapi la an-nahiyah. Maksud dia la larangan. La yang membawa maksud jangan. Bukan la yang tidak. Okey. Contoh, kita kata, tak apalah. Okey. Soalan 3. Hukum i'rab fi'il mudhari' ada marfu', mansub, majzum. Dia akan mansub kalau sebelumnya ada ni. Dia akan majzum kalau sebelumnya ada ni. Lam, lamma, la. Contoh, saya kata, la tadhhab, jangan kau pergi. Maka ini adalah mansub ke marfu'? Antum? Enggak betul mai, lamul amri. Dia majzum. Betul. Kenapa? Sebab sebelumnya ada la an-nahiyah, la yang membawa maksud jangan. Jangan kau pergi. Okey? Maka dia akan jadi majzum. Majzum. Saya dah start berpuluh lah. Okey. Apalah. Okey dah. Selesai bahagian tu.
Kholas. Contoh. Sini, yadhhab. Ini, ni mansub ke majzum? Ni, yadhhab ni. Majzum ke mansub? Yadhhab ni. Dan apa jawapan anda? Apa hukum dia? Marfu'. Love. Marfu'. Rosita. Rosita. Ali, marfu' juga. Ariana. Nur Zahra. Abeji. Yuk. Thank you yang share dan like live ni. Okey. Kenapa marfu'? Kenapa? Marfu' juga Faizah. Sebab sebelum dia tak ada yang dalam mansub dengan majzum. Betul, Amirul. Dhammah. Fi'il madi. Bukan, ni adalah fi'il mudhari'. Kenapa dia fi'il mudhari'? Sebab dia mengikuti wazan atau bentuk fi'il mudhari'. Yaf'alu ni. Ustaz, dia fi'il mudhari'. Kenapa? Sebab dia ada huruf ya. Mana boleh, itu jawapan budak-budak. Form 1 boleh lah. Form 2, Form 3, Form 4, Form 5 dia kena jawab macam tu. Dia kena jawab kenapa dia fi'il mudhari'? Sebab dia mengikuti wazan fi'il mudhari'. Okey. Okey. So, maka kalau bahagian tu baguslah. Okey. So, bilakah dia akan mansub sekiranya ada kalimah-kalimah ini sebelum fi'il itu? Bilakah fi'il itu akan jadi majzum sekiranya ada kalimah-kalimah ini sebelum fi'il itu? Now, okey. Grup. Kumpulan perkataan ini, okey, kita panggil dia adalah adawatu an-nasbi. Adawatu an-nasbi. Kalau satu, kita panggil dia adatun nasbi, sorry. Adatun nasbi. Kalau banyak, jamak adawatun nasbi. Bila kita refer kepada banyak, kita kata adawatun nasbi. Bila kita cakap pasal satu benda, kai sahaja, maka kita kata adatun nasbi sahaja. Saya SPM di Ma'had Rawdah An-Nazirin, Jeli, Kelantan. STAM di 2 sekolah. Ma'had As-Sabirin Ailanas, Jeli. Dan Ma'had Muhammadiyah Lelaki, Kelantan. Kota Baru, Kelantan. Okey. Dan grup ni pula, okey, nama dia adalah adawatun tul jazmi. Pada jamak. Kalau satu, kita kata adatul jazmi. Dalam bahasa Arab ada beza lah. Okey, kalau ramai, sebut jamak. Kalau satu, sebut satu. Kalau satu rumah, kita kata baitun. Kalau banyak rumah, kita kata buyutun. Okey. Ustaz, dia apa dia? Bilakah dia marfu' Ustaz? Dia akan marfu' sekiranya tiada sebelumnya adawatun nasbi ataupun adawatul jazmi, seperti mana kalimah yadhhabu di sini, dia adalah fi'il mudhari' yang marfu'. Kenapa? Sebab sebelumnya adalah Muhammad. Muhammad bukan daripada adawatun nasbi ataupun adawatu al-jazmi. ABG khabar saya. Kalau Sabirin kelas saya sana. Masya Allah. Abang adalah senior saya. Wan, Ustaz, macam mana kita nak bezakan adat nafi? Kita hafal. Itu je. Hafal je lah yang dah list ni. Okay? Okay, begitu. Right. Now, kita dah selesai bahagian mauqi'. Fi'il mudhari' adalah fi'il mudhari'. Second adalah hukum. Hukum bila marfu', bila adat belakang dia adat nasab dan adat jazam. Bila masuk, bila sebelumnya ada adat nasab. Bilakah dia majzum? Bila sebelumnya ada adat jazam. Ketiga, alamat. Alamat ni antum, sebelum kita nak belajar pasal alamat, kita kena faham satu benda ni. A, B, C. A ni adalah
kumpulan fi'il yang belakangnya tak ada huruf nun. Apa dia? Cuba antum komen. Apakah fi'il mudhari' yang belakang dia tak ada huruf nun? Apa dia? Contoh, yadhhabu. Apa lagi? Apa lagi? Thank you yang share, thank you yang follow Nahwu Method. Saya ada Nahwu Method tapi saya punya baju Beyond. Tak apalah, Beyond ni nama company guru bisnes yang saya join. Rosita, dah. Yamalu. Yukrimu. Okay, yukrimu. Yukrimu. Apa lagi? Yukribu. Yamalu Betul ke macam tu dia punya tu? Ke yakmulu? Kalau yakmulu, saya tahu. Yakmulu, ada yaftahu, yadrusu, yakra'u. Betul. Okay, wakara dika. Kalau kita kata naqribu, top, tadrusu. Okay. Adrusu, aku belajar. Ataupun uraji'u, aku ulang kaji. Semua ni adalah fi'il mudhari' yang belakangnya tak ada huruf nun. Itu kita letakkan dalam grup A. Okay. Hujung, ni hujung kalimah dia bukan nun. Manakala grup C ni adalah ramai perempuan. Apa dia? Hunna. Contoh, yadhhabna, antunna, tadhhabna. Kalau untuk raja'a, yuraji'u, turaji'na. Okey. Grup B ni apa? Grup B ni adalah bakiyah. Baki. Hujung dia nun. Okey. Hujung nun. Tapi dia bukan yang ni, bukan C. Sebab yang C pun hujung dia nun juga. Hujung dia nun juga kan? Yadhhabna. Hujung dia nun juga. Okey. Hujung nun. Tapi grup B ni hujung nun tapi dia bukan nun yang grup C ni. Contoh apa dia? Apakah contoh grup B? Apa dia antum? Tak malu betul Rosita. Apa contoh B? Apakah yang bukan A dan bukan C juga? Apa B? Apa contoh yang antum boleh bagi saya? Silakan. Apa dia? Yaftahuna. Yaftahuna. Kalau tadhhabna bukan. Sebab tadhhabna dalam ni. Okey. Grup C. Okey. Grup B ni hujung dia adalah huruf nun. Okey. Hujung dia nun. Sebelum hujung nun tu ada alif ataupun waw ataupun ya. Contoh. Yaftahuna ada waw. Yaftahani ada alif. Yuraji'ani ada alif. Okey. Yakulani. Okey. Yafrahna bukanlah. Sebab yafrahna adalah hunna. So hunna grup C. C ni apa? Ramai perempuan. Maksudnya hunna dan antunna. Excluded. Okey. Tadhhabna bukan, yadhhabani betul. Okey. Faham tak beza tiga grup ni? Faham tak? Kita tak faham lagi. Taf'alina. Betul. Taf'alina sama juga. Taf'alina betul. Grup B juga. Hasan lah. Tadhhabani grup B juga. Faham kan antum? Faham tak beza tiga grup ni? Faham tak sekarang ni? Sekarang antum faham tak beza tiga grup ni? Ke tak faham? Siapa yang faham beza tiga grup ni? Komen faham. Siapa tak faham? Komen tak faham. Rizta faham. Irvin faham. Okey. Okey. Betul faham ni? Risau saya. Nur Zahra tak faham.
A, B, C. Apa grup A? Yang akhir dia bukan huruf nun. Apa grup B? Akhir dia huruf nun. Dan sebelum nun tu ada alif waw ya. Macam yaftahuna, yaftahani, yuraji'ani, taftahina. Ni semua grup B. Kenapa? Sebab hujung dia ada nun dan sebelum dia ada ya ataupun alif ataupun waw. Apa grup C? Perempuan ramai. Now, grup C, kelas, tutup cerita. Grup C, dia adalah fi'il yang bukan kita perlu i'rab. Yang kita perlu kisahkan dua je, A dan B sahaja. Okey, apa kegunaan dia? Saya nak potong dengan C dulu. C potong sebab dia kekal. Dia tak ada i'rab. Dia adalah, kalau fi'il ni bukan semua fi'il ni yang dia akan berubah. Okey? C tak berubah, sama je. Kalau yang B ada perubahan, A ada perubahan. Yadhhabu, yadhhaba, yadhhab, yukrimu, yukrima, yukrim. A ada perubahan. Tapi C sama je. Anyway, yadhhabna, maka selamanya yadhhabna. Okay, now tinggal A dengan B je. A, perhatikan. Kalau dia A, perhatikan. Kalau dia marfu', mansub dan majzum. Kalau marfu' tu adalah A dan B. Kalau dia marfu' yang A, maka dia bil dhammah. Okey. Kalau dia mansub untuk yang A punya bil fathah. Contoh bil dhammah apa dia? Yadhhabu. Dhammah. Apa bil fathah? Yadhhaba bil fathah. Kalau majzum bis sukun. Yadhhab. Kalau dia grup B, maka dia adalah bi subuti an-nun. Bi subutin nun. Maksud dia, apa itu sebut? Sebut itu kekal. Kekalkan nun. Contohnya adalah yaftahani. Apa i'rab dia? Apa alamat dia? Bi subutin nun. Bi subutin nun. Kekalkan nun. Maksudnya, nun tu ada. Nun sini ada, kekal. Berbeza dengan kalau kita buang dia. Contoh, kalau grup B tu akan mansub, dia akan jadi bihadfi an-nun. Dia buang nun. So, akan jadi yaftaha. Tak ada nun. Itu mansub. Mansub untuk grup B, bihadfi nun. Dia buang nun jadi yaftaha sahaja. Okey? Kalau majzum, sama juga dengan grup yang mansub. Dia akan majzum bihadfi nun jadi yaftaha sahaja juga. Khalas. Faham ke tak faham sekarang ni? Faham tak? Ulang saya lagi ya. Nanti saya upload kat YouTube. Sana tak upload lagi. Nak save tu lambat. Tapi kalau awak scroll, sebenarnya saya ada buat video pasal ni dekat TikTok How Method. Okay. Sekejap. Saya ada buat satu video pasal ni sebenarnya.
Okay. Ada 100k view. Awak cari video ni. Nampak tak? I'rab fi'il mudhari'. Ni. Cari ni. Nanti awak jumpa. Dan lau indakum soal. Kalau anda ada soalan, anda komen kat bawah tu. Okay? Channel kita Nahwu Method. Sama macam nama page kat TikTok ni. Sebab dah azan asar dah. Okay? Jumpa lagi insyaAllah. Assalamualaikum semua. Syukran lakum.